Okey. Tak ada jumpa, Sofian. Tak ada jumpa. Ini dah rumah mereka atau orang lama sini? Kita speak Malay. Orang tu macam sikit. Orang cakap. Tak ada balik kita sudah tambah balik kan? Dia mesti pun. Adik-adik dia ada kakak ada. Oh, family lah. Kan mana? Ini bukan. Ini sempat ini lain. Dia ni macam. Dia ni macam bentuk. Ini macam tapi dia ni mata tajam. Ni dia macam ni. Ha, ni macam ni. Ini. Ha, itu saya beli asing tu mau potong. Sayang beli benda lain nak kena buat kita. Sayang benda lain ni ada alat sayang. Kalau yang tepek apa tu buang. Wah, nak cari balik. Tapi tu yang jadi happy. Tu buang. Yelah, you beli pun bukan beli kat walaupun benda lah bukan benda tu ribu-ribu. Sayang, ini betul. Kita sayang alat. Kalau alat bone surgery wah, alat-alat pegang tulang bila hilang. Kecil-kecil dia nak beli kat US dia. Orang dah pakai. Pandai ini simpan. Yang basah tu. Nah, ini pun boleh simpan. Ini cuci elok ni. Ini suara dia cuci dulu. Nah, ini. Nah, mana ditaruh? Ada. Okey. Gua potong mana gua tak nak. Ini trim. Untuk saja apa? Sebenarnya banyak kerja. Bulu mana tak nak. Sorry. Oh my goodness. Menulah. Oh. Menulah. Kali. Konyol kan. Since I know you lah, I berani punya. Dulu sorry lah, I tak boleh lah. Takut Abang kata tengok darah. You still in Sumanjaya? Lah, itu salah. Oh, dah pindah lah? Tak salah. Rumah saya dia buat tak dia dulu. Tak. Modern kali tu. Saya ingat beli rumah dekat Jalan Semayang Wujud Salam kan. Kalau pula ada buka rumah tu. Sisa kelas rumah. Ya Allah. Yang tu dirapa ni, kain terus kambing dia. Sekali. Kemudian tu darah terus kambing. Oh, sudah.
Pagi tadi saya dah takut dah. Tengok dia lemah sangat. Memang lemah. Mana ada tu tak sini lah. Lelaki tak bulat. Tapi bulat tak ada. Bulat orang dia anak. Ni boleh jahit kan? Tak boleh. Tak boleh? Ini orang dia buat. Dia kan sini dia minta dia. Ada tanda hitam. Dan dia semua itu dah dapat. Kita tak tahu mana tu sudah dia. juga hari ni. Tapi air memang tak boleh cuci dia ni. Tak berani nak buat. Kita nak ada cuci. Takut nanti. Dia tak ada apa. Sebab dia panggil bat. Bat mana ada. Banyak pun tak dia. Masalah besar yang boleh. Boleh banyak. Pasal bila dah okey nanti anak saya tak kesulitan. Banyak. Dia boleh lah. Dia boleh lah. Sekolah dulu. Sekolah. Babi cakap aku. Okey, okey. Babi tak cakap. Berarti sekali ni je. Kalau tak spray anti-ulat, agak tak ada lalat lagi. Kena ensure dia tak ada lalat. Saya tak nak bubuk ubat Wendy tu. Saya tak nak bubuk pada But is it better if you just put it? tak ada salah lah. Tapi dalam keadaan dia stres, dia semakin stres pada dia ada toksin. Kalau yakin lalat tak boleh betul, okay. Jangan sampai main penuh lalat ulat pula. Can you sure lah dia lalat tak boleh betul. Benda ni bukan tak ada. Bukan kalau benda lain anjing kucing itu ubuhnya. Saya takut lah. Tidak. Dia fual dia toksin lah. Kat rumah dia tu. Bagi dulu. Tengok ni kalau tak perlu tak ada. Powder ada yang tidak. So mungkin It's good so far. Saya kata ni you dibenarkan jual ubat you. Tengok case to case. Sebenarnya tak boleh. Okay. Tengok case to case. Boleh jual.
Untuk apa? Enggak, I takut kadang-kadang ada kucing, I nak rawat dia tapi tengok I baru kena gigit bongkak. Kalau bak penenang boleh lah. Bagi dia tenang ke kan. Tapi takut ada yang salah dengan takut you kan ada yang kecoh-kecoh tu kontroversial ke, kecoh susah ni. Kenapa tak jumpa kalau ambil tablet boleh bagi dia tenang. Sebelum nak mandi dia makan biji-biji dia laut dia mengantuk dia boleh handle Ya. tak hari pula orang isi-isi ada pula abuse only doctor can have it. Air ada kat satu tu kadang-kadang orang nak cakap whatever lah lembu biasa lah kan kawan air juga dia susah tu doktor kan macam nak anybody semua kenal kalau doktor soal kita kata ni tu lah. Memang dia ada satu dua kan Cina ada dia breeder. Kalau mereka anak lagi kan, you pun tahu ada certain cat memang